Tatkala seluruh dunia menggilai mi segera dari Malaysia, Denmark pula mengisytiharkan perang terhadap produk yang sama. Ketika seluruh dunia sedang asyik menikmati kelazatan mi segera Malaysia yang terkenal, Denmark secara tiba-tiba mengambil tindakan keras terhadap mi segera Malaysia yang telah menawan selera global. Pihak berkuasa Denmark mengeluarkan arahan kepada syarikat Nusantara Foods untuk menarik balik setiap pek mi segera Maggi Kari, perisa Tom Yam Udang dengan serta-merta. Negara yang dikenali sebagai paling aman di Eropah itu telah mengisytiharkan perang terhadap sebungkus mi segera, namun reaksi dunia dipenuhi dengan gelak tawa. Keturunan Viking kalah dengan sebungkus mi segera. Kelakarnya, sementara itu saya nak pergi masak Maggi Kari dulu. Dan yang lebih mengejutkan, syarikat Nusantara Foods menerima sokongan padu dari seluruh dunia sehingga nilai pasaran syarikat itu melonjak kepada 2.8 bilion. Kini saya akan ceritakan satu kisah yang mengejutkan. Kisah bagaimana prasangka seorang wanita hampir memensilkan seluruh negaranya. Nama saya Annika Limberg, Ketua Inspektor di Agensi Keselamatan Makanan Denmark. Pagi ini ketika saya sedang membentangkan laporan yang telah saya sediakan dengan teliti di dalam bilik mesyuarat, saya merasakan satu kepuasan yang luar biasa. Tarik balik 3 perisa mi segera Maggi Kari dengan serta-merta. Suara saya bergema di seluruh bilik mesyuarat. Melihat wajah terkejut rakan-rakan sekerja, saya menyambung dengan lebih yakin. Kandungan capsaicin di dalamnya jauh melebihi standard keselamatan kita. Perisa kari pekat melebihi had sebanyak 5 kali ganda, manakala perisa Tom Yam Udang melebihi 3 kali ganda. Ini adalah pada tahap yang boleh menyebabkan keracunan akut. Niels, ketua jabatan yang duduk di sebelah saya, membelik dokumen dan bertanya, "Annika, adakah ia sebegitu bahaya? Ini produk yang sangat popular di seluruh dunia." Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Populariti dan keselamatan adalah dua perkara yang berbeza, Niels. Misi kita adalah untuk melindungi kesihatan rakyat Denmark. Dalam sekelip mata, kenangan 10 tahun lalu melintas di fikiran saya. Bungkusan berwarna kuning dan merah, kesakitan yang membakar seperti api, dan sailing putih bilik kecemasan. Saya segera membuang kenangan itu. Kita mesti mengeluarkan amaran ini ke seluruh kesatuan Eropah. Ini bukan sekadar rasa pedas biasa, ini adalah bahan kimia berbahaya. Bilik mesyuarat mula riuh. Rasmus, seorang penyelidik muda, mengangkat tangan. Tapi Cik Annika, pihak Malaysia mengatakan tiada sebarang masalah. Saya menjawab Rasmus dengan tenang tetapi tegas. Orang Malaysia mempunyai toleransi yang berbeza terhadap capsaicin berbanding kita. Kita mesti membuat keputusan berdasarkan standard Denmark. Keselamatan rakyat kita adalah keutamaan. Mesyuarat itu berakhir dengan persetujuan terhadap pandangan saya. Pada jam 3 petang, Agensi Keselamatan Makanan Denmark secara rasmi mengumumkan arahan penarikan balik ketiga-tiga perisa mi segera Maggi Kari tersebut. Petang itu, dalam perjalanan pulang menaiki kereta api bawah tanah, telefon saya berbunyi tanpa henti. Tajuk-tajuk berita muncul di skrin. Denmark haramkan Maggi Kari Malaysia, tindakan penarikan balik pertama di Eropah. Komen-komen mula membanjiri. Kebanyakannya menyokong keputusan saya. Akhirnya ada yang berani bertindak. Saya pernah makan, memang nampak bahaya. Baguslah, budak-budak mungkin akan makan sebab nak tahu. Tetapi reaksi golongan muda sangat berbeza. Mengadalah. Satu dunia makan, Denmark pula yang buat kecoh. Esok kena pergi Jerman beli buat stok. Saya menyimpan telefon ke dalam beg sambil berfikir bahawa generasi muda tidak memahami bahaya yang sebenar. Setibanya di rumah, saya membuka peti sejuk yang penuh dengan sayur-sayuran dan produk organik yang tersusun rapi. Sudah 10 tahun saya tidak menyentuh makanan Asia, terutamanya makanan Malaysia. Sambil menyediakan makan malam, saya membuka televisyen. Berita sedang melaporkan tentang keputusan saya. Keputusan Agensi Keselamatan Makanan Denmark hari ini telah menggegarkan industri makanan Eropah. Maggi Kari yang digelar sebagai mi segera kebangsaan Malaysia kini berdepan krisis penarikan diri dari pasaran Eropah buat pertama kalinya. Saya tersenyum puas. Akhirnya, seseorang perlu melakukan perkara ini. Saya yakin negara-negara Eropah lain akan mengikut jejak langkah kami tidak lama lagi. Tetapi anehnya, hati saya terasa berat. Malam itu saya tidak dapat tidur. Imej 10 tahun lalu terus berlegar di fikiran saya.
Hari itu juga warnanya merah dan kuning, sama seperti bungkusan mi itu. Semuanya bermula 10 tahun yang lalu. Ketika itu, saya seorang pelajar tahun 3 di Universiti Copenhagen mengambil jurusan hubungan antarabangsa. Saya hanyalah seorang pelajar biasa yang mengimpikan masa depan. Hari itu seperti hari-hari biasa, saya sedang menyediakan makan malam di dapur kongsi asrama. Anika, Subarasani. Aisyah, seorang pelajar pertukaran dari Malaysia, datang membawa bungkusan berwarna kuning dan merah. Bungkusan itu dipenuhi dengan tulisan Melayu dan corak batik yang indah. Apa ni? Mi segera paling popular kat Malaysia. Namanya Maji Kari. Pedas sikit, tapi sedap gila. Saya mengambil bungkusan itu dengan perasaan ragu-ragu. Pedas sangat ke? Pedas sikit je. Awak mesti boleh tahan. Minum dengan susu pun boleh. Aisyah mula memasak mi itu dengan cekap. Sebaik sahaja pes berwarna merah dilarutkan ke dalam air panas, aroma rempah kari yang wangi dan pedas memenuhi seluruh dapur. Pelajar-pelajar lain mula datang mengerumun. Wow, wanginya. Nak rasa sikit? Saya mengambil mi yang panas dan berwarna kemerahan itu dengan penyepit. Suapan pertama terasa seperti api membakar mulut saya. Ini boleh panggil makanan ke? Tapi anehnya, saya mahu makan lagi dan lagi. Walaupun pedas, ia mempunyai rasa yang membuatkan saya ketagih. Zatu zuapan, demi zatu zuapan. Apabila saya makan separuh mangkuk, perut saya mula memulas dengan teruk. Pada mulanya, saya sangka ia hanya kerana rasa pedas, tetapi kesakitan itu menjadi semakin teruk. Anika, awak okey tak? Muka awak merah padam. Suara Aisyah kedengaran cemas. Saya tidak dapat menjawab. Nafas saya mula sesak, dada terasa ketat. Peluh membasahi belakang badan saya. Air. Minta air. Seseorang menghulurkan segelas air tetapi saya tidak dapat menelannya. Tekak saya terasa seperti bengkak. Penglihatan saya mula kabur. Panggillah ambulans, cepat. Saya rebah ke lantai. Sailing kelihatan berputar. Ingatan saya tentang perjalanan di dalam ambulans kabur. Yang saya ingat hanyalah topeng oksigen, jarum for dan muntah tanpa henti. Perut saya kejang dengan teruk. Dia makan apa? Aisyah menjawab dengan suara terketar-ketar. Dia makan mi segera dari Malaysia, perisa pedas. Doktor itu mengangguk. Ini adalah simptom terlebih dos capsaicin. Ia menyebabkan gastritis akut. Kenapa kamu makan benda bahaya macam ni? Selepas 3 hari di hospital, saya hanya mampu berfikir, bolehkah makanan mencederakan orang sampai tahap ini? Apabila saya kembali ke asrama, Aisyah datang berjumpa saya. Anika, saya minta maaf sangat-sangat kalau bukan sebab saya. Tak, bukan salah awak. Tetapi di dalam hati, saya berfikir sebaliknya. Kenapa dia boleh cadangkan makanan bahaya macam ni dengan selamba? Betul ke orang Malaysia makan benda ni setiap hari? Sejak hari itu, saya mengelak makanan Malaysia sama sekali. Melihat makanan berwarna merah sahaja sudah cukup untuk mengingatkan saya tentang kesakitan hari itu. Selepas tamat pengajian, saya memutuskan untuk menyambung pengajian sarjana dalam bidang kejuruteraan makanan. Semuanya kerana insiden itu. Saya mahu membantu orang ramai menikmati makanan yang selamat. Terutamanya, saya mahu melindungi rakyat negara saya daripada makanan import yang tidak terkawal. Selepas bekerja di agensi keselamatan makanan, saya bertanggungjawab terutamanya dalam pemeriksaan makanan import. Rakan-rakan sekerja sering berkata saya terlalu tegas dengan makanan dari Asia. Anika, kenapa awak asyik cari salah produk dari Malaysia? Seorang rakan sekerja bertanya. Saya menjawab dengan tenang, sebab saya ada pengalaman peribadi. Keselamatan mesti diutamakan, kan? Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu identiti sebenar mi segera itu dan saya tidak tahu bahawa satu salah faham akan mencetuskan gelombang yang begitu besar. Masa berlalu dan apabila saya menjadi ketua inspektor Maji Kari mula diimport ke Denmark. Apabila saya melihat bungkusan kuning dan merah itu buat kali pertama, mimpi ngeri 10 tahun lalu kembali menghantui. Kali ini, aku mesti hentikan ia. Saya berkata pada diri sendiri, aku takkan biarkan perkara seperti itu berlaku lagi.
Keesokan harinya selepas pengumuman penarikan balik, saya tiba di pejabat lebih awal daripada biasa. Di atas meja saya, terdapat laporan pemeriksaan. Saya mengesahkan angka itu sekali lagi. Kandungan capsaicin dalam magi kari pekat mencecah 10,000 unit Scoville. Sebenarnya, ia bukan satu ukuran yang tepat. Dengan peralatan di makmal kami, sukar untuk mengukur nilai setinggi itu dengan terperinci. Tetapi yang pasti, ia beratus kali lebih pedas daripada makanan biasa Denmark. Pada jam 9 pagi, mesyuarat dalam talian dengan Pegawai Keselamatan Makanan Kesatuan Eropah bermula. Boleh jelaskan keputusan Denmark? Kata pegawai dari Brussels. Saya membentangkan data yang telah saya sediakan. Kandungan capsaicin dalam produk ini sangat tinggi sehingga membahayakan mengikut standard kita, terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Wakil dari Jerman membantah. Tetapi di negara kami, produk ini dijual tanpa sebarang masalah. Itu kerana pemeriksaan yang sewajarnya belum dilakukan. Kami hanya mengambil langkah pencegahan. Rasmus masuk ke dalam bilik saya. Cik Annika, boleh tak kita kaji semula kaedah pengukuran kita? Rasmus, perkara ini sudah diputuskan, kata saya, memotong cakapnya. Tapi kalau ikut standard antarabangsa, kita ikut standard Denmark. Keselamatan rakyat kita adalah keutamaan. Petang itu, dalam satu sidang akhbar, seorang wartawan bertanya, terdapat kritikan yang mengatakan tindakan kali ini keterlaluan. Saya menjawab dengan tenang, ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan asas saintifik. Pengambilan capsaicin yang berlebihan boleh menyebabkan masalah gastrosis, kesukaran bernafas dan dalam kes yang teruk boleh menyebabkan kejutan. Pada waktu malam, surat rasmi dari Kementerian Kesihatan Malaysia tiba. Dengan nada yang sopan tetapi tegas, mereka meminta kami mengkaji semula keputusan itu. Saya membaca surat itu dan menyimpannya di dalam laci. Apapun yang mereka katakan, keputusan saya tidak akan berubah. 3 hari selepas pengumuman penarikan balik, saya membuka komputer dan mendapati ratusan email. Satu email mempunyai pautan video yang menarik. Saya harap Cik Annika dapat menonton video ini. Pengirimnya adalah seorang pelajar Malaysia di Copenhagen. Dalam video itu, beratus-ratus orang berkumpul di dataran di hadapan Dewan Bandaraya. Mereka memakai kemejati merah dan memegang bungkusan magi kari. Kami berhak memilih, hormati budaya makanan kami. Walaupun ia adalah protes aman, skala perhimpunan itu mengejutkan saya. Apabila saya membaca komen-komen, ia lebih memeranjatkan. Saya warga negara Denmark, tapi keputusan kali ini agak melampau. Kerana majikarilah saya mula kenal budaya Malaysia. Kerajaan layan kita macam budak-budak. Email daripada seorang pengedar di Jerman lebih mengejutkan. Disebabkan penarikan balik oleh Denmark, jualan magi kari di Jerman telah meningkat sebanyak 300%. Terima kasih. Saya mencari berita dalam talian dan menemui tajuk-tajuk yang mengejutkan. Selepas diharamkan Denmark, jualan magi kari melonjak di seluruh Eropah. Fenomena panic buying magi kari di Hamburg. Kabaran, server magi kari tular di kalangan remaja Sweden. Terutamanya berita mengenai remaja Denmark yang berpusu-pusu menyeberangi sempadan ke Jerman untuk membeli magi kari, beserta gambar remaja Denmark memegang kotak-kotak magi kari menaiki kereta api ke Malmö. Petang itu, seorang YouTuber terkenal dari Malaysia memuat naik sebuah video mengenai isu ini. Tontonannya mencecah 10 juta dalam satu hari. Tajuk video itu, Wajah Sebenar Mi Segera Malaysia yang ditakuti Denmark. Dia makan magi kari sambil bercakap, kalau benda ni bahaya, dah 100 kali aku mati. Kawan-kawan kat Denmark, jangan takut. Ini cuma mi yang sedap gila. Komen-komen di bawahnya lebih melucukan. Denmark. Ha ha ha. Keturunan Viking takut mi segera. Ini jelas prasangka budaya. Pada waktu malam ketika menonton berita, saya melihat satu pemandangan yang menakjubkan. Paris menganjurkan pesta magi kari di hadapan Menara Eiffel. Ribuan orang datang untuk merasai magi kari yang telah diolah oleh chef-chef terkenal Perancis menjadi pelbagai hidangan. Ini bukan sekadar mi segera, ini adalah budaya. Sesuatu yang Denmark tidak faham, kata seorang chef dalam temu bual. Telefon saya berdering. Henrik, pengarah dan juga bos saya, menelefon. Annika datang jumpa saya esok pagi.
Ada perkara yang perlu kita bincangkan. Saya meletakkan telefon dengan perasaan tidak keruan. Adakah saya telah melakukan kesilapan? Tidak. Keputusan saya berdasarkan bukti saintifik. Tetapi di dalam hati, keraguan mula timbul. Adakah keputusan saya benar-benar tepat? Keesokan paginya, apabila saya masuk ke pejabat Hendrik, suasananya tegang. "Anika, duduk dulu." Hendrik mengeluh. "Semalam, pejabat Perdana Menteri menghubungi saya. Perkara ini akan menjadi isu antarabangsa." Isu antarabangsa? Kerajaan Malaysia telah membuat bantahan rasmi. Kesatuan Eropah juga telah menyuarakan kebimbangan. Manakala Jerman dan Perancis pula mengeluarkan kenyataan menyokong Nusantara Foods. Pada ketika itu, Rasmus masuk membawa satu laporan tebal. "Maaf pengarah. Cik Anika, ada data penting yang perlu dilihat segera." Rasmus membuka laporan itu. "Saya telah membuat ukuran semula sepanjang 3 hari lalu menggunakan kaedah standard antarabangsa." Saya mengerutkan dahi. "Rasmus, perkara ini sudah selesai. Tolong dengar dulu. Kaedah yang kita gunakan mempunyai kesilapan dalam proses pengekstrakan capsaicin. Kepekatannya telah dinilai terlalu tinggi." Hendrik meneliti laporan itu, jelaskan dengan lebih terperinci. "Kita mengukurnya dalam keadaan kering, tetapi apabila dimasak ia dicairkan dengan air dan apabila dimakan bersama mi, kadar penyerapan capsaicin akan berkurangan dengan ketara. Jumlah yang diserap oleh badan sebenarnya hanya kira-kira 20% daripada nilai yang kita umumkan yang setaraf dengan lada jalapeno biasa." Saya terkejut tetapi tidak mahu mengakuinya. "Tapi saya pernah mengalaminya sendiri." "Cik Anika, adakah anda pasti yang anda makan ketika itu adalah produk yang asli?" Soalan Rasmus membuatkan saya terdiam. Hendrik berkata, "Kita akan hantar data ini ke Institut Karolinska di Sweden untuk pengesahan. Esok mungkin kita akan dapat keputusannya." Petang itu, kenyataan daripada Nusantara Foods tiba. Isinya sangat mengejutkan. Tiada sebarang serangan terhadap agensi keselamatan makanan Denmark. "Pertama sekali, kami amat memahami kebimbangan terhadap kesihatan rakyat Denmark. Kami juga sentiasa mengutamakan keselamatan pengguna. Walau bagaimanapun, kami memohon agar kaedah pengukuran dikaji semula secara saintifik. Jika berlaku salah faham akibat perbezaan budaya, kami berharap ia dapat diselesaikan melalui perbincangan. Kami sentiasa bersedia untuk datang ke Denmark bagi membuktikan sendiri keselamatan produk kami." Saya berasa aneh membaca surat itu. Mereka boleh sahaja marah, tetapi mereka membalas dengan begitu sopan. Petang itu saya melihat satu gambar protes di Copenhagen dengan sepanduk, "Denmark juga sayang magi kari." Melihat gambar itu, air mata saya mengalir. Suatu hari saya membuat satu keputusan besar. Saya mesti pergi ke Kuala Lumpur. "Nak jumpa Nusantara Foods lagi? Dah berapa kali mereka tolak kita?" tanya Hendrik. "Kali ini berbeza. Saya akan pergi atas kapasiti peribadi, bukan sebagai pegawai kerajaan. Saya pergi ke Ibu Pejabat Nusantara Foods sekali lagi, seorang diri. Selepas menunggu selama 2 jam, akhirnya saya dapat bertemu dengan pengerusi syarikat. "Saya benar-benar memohon maaf," kata saya sambil menunduk hormat. Pengerusi itu tersenyum mesra. "Kami sudah lama maafkan awak." Masa tu, dalam dapur tu ramai orang. Dan rasa mi yang saya makan tu pelik. Bukan setakat pedas, tapi ada rasa pahit. Email daripada Aisyah menyambung cerita itu. Kemudian baru saya tahu yang Xiaowei bawa tu sebenarnya produk tiruan dari China. Ia meniru mi segera Malaysia tapi ditambah dengan capsaicin sintetik grade industri supaya lebih pedas. Selepas awak dibawa ke hospital, Xiaowei terus buang semua baki mi tu. Saya terkaku. Jadi kebencian yang saya simpan selama 10 tahun ini hanyalah satu salah faham. Saya mencari di internet. Mi segera Malaysia tiruan dari China. Berpuluh-puluh artikel muncul. Mi Malaysia tiruan berleluasa di Eropah. Ancaman kesihatan dari magi tiruan. Kes keracunan makanan akibat magi palsu. Saya segera menyemak rekod perubatan saya 10 tahun lalu. Laporan menyatakan terlebih dos capsaicin dan dikesan bahan kimia tidak dikenali. Bahan kimia tidak dikenali, jika ia magi kari yang asli, tidak mungkin ada bahan seperti itu. Rasmus menelefon. "Cik Anika, keputusan dari Sweden dah sampai.
Tapi kami jumpa sesuatu yang lebih penting. Di skrin komputer terdapat analisis perbandingan dua bahan. Sebelah kiri adalah magi kari asli. Sebelah kanan adalah produk tiruan dari China yang baru dirampas. Lihat ni, sangat berbeza. Yang asli menggunakan capsaicin semula jadi dan rempah ratus. Tapi yang tiruan penuh dengan capsaicin sintetik dan bahan kimia yang tidak diketahui puncanya, kata Rasmus. Dan dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, daripada 23 kes keracunan makanan berkaitan mi segera Asia di Eropah, tiada satu pun yang melibatkan produk asli. Semuanya adalah produk tiruan dari China. Saya terduduk di kerusi. Selama 10 tahun, saya hidup dengan kebencian yang salah. Dan kerana perasaan peribadi itu, saya telah menzalimi sebuah syarikat yang tidak bersalah dan menyusahkan ramai orang. Keesokan paginya, saya berjumpa Hendrik. Pengarah, kita mesti kaji semula arahan penarikan balik. Saya menceritakan semua yang baru saya temui. Ketika itu, setiausaha Hendrik berlari masuk. Pengarah, Nusantara Foods sedang mengadakan sidang akhbar secara langsung sekarang. Kami semua bergegas ke bilik mesyuarat. Di skrin besar, terpapar imej dari Ibu Pejabat Nusantara Foods di Kuala Lumpur. Seorang lelaki pertengahan umur yang kelihatan berkarisma melangkah ke atas pentas. Selamat sejahtera semua, saya pengerusi Lembaga Pengarah Nusantara Foods. Suaranya tenang dan mantap. Pertama sekali, berkenaan insiden yang berlaku di Denmark baru-baru ini, kami memohon maaf kerana telah menimbulkan kebimbangan semua pihak. Saya terkejut. Memohon maaf? Bukankah kami yang bersalah? Fakta bahawa produk kami telah menimbulkan kebimbangan di sesetengah tempat bermakna sebagai sebuah syariat global, kami masih belum mengambil kira perbezaan budaya dengan secukupnya. Ini adalah kelemahan kami. Kami menghormati keputusan kerajaan Denmark. Walau bagaimanapun, kami telah membuat satu keputusan. Nusantara Foods akan menarik diri dari pasaran Denmark. Para wartawan menjadi gempar. Tidakkah anda akan membantah atau mengambil tindakan undang-undang? Pengerusi itu tersenyum. Niat kami sejak 70 tahun lalu adalah untuk membuat orang gembira dengan hidangan yang lazat. Memaksa orang lain memakan sesuatu yang mereka tidak mahu bukanlah cara kami. Bagaimana dengan kerugian ekonomi? Ada perkara yang lebih penting daripada wang, iaitu kepercayaan. Saya percaya suatu hari nanti rakan-rakan kami di Denmark akan menerima produk kami secara semula jadi. Kami akan menunggu sehingga hari itu tiba. Suasana senyap sunyi. Hendrik bersuara terlebih dahulu, manusia yang sungguh luar biasa. Saya menundukkan kepala kerana malu. Kami menyerang mereka. Tetapi apa yang kami terima sebagai balasan adalah pemahaman dan rasa hormat. Seminggu selepas penarikan diri Nusantara Foods, perubahan mula berlaku di Copenhagen. Pasaraya terjejas teruk. Bukan sahaja maji kari yang hilang, malah produk Malaysia yang lain juga tidak laku. Pada petang Sabtu di stesen kereta api pusat Copenhagen, ramai remaja sedang menunggu kereta api ke Malmö. Kamu semua nak ke mana? Saya bertanya. Ke Sweden. Nak beli magi kari. Dah tak ada jual kat negara kita. 2 hari kemudian, keadaan menjadi lebih buruk. Satu bebenang dibuka di forum dalam talian terbesar Denmark, negara paling tertutup di dunia. Orang ramai meluahkan pendapat. Keturunan Viking tak boleh makan mi pedas. Memalukan. Pelajar di Sekolah Perniagaan Copenhagen menganjurkan protes dengan mengadakan sesi merasa magi kari yang dibeli dari Jerman. Mereka mengangkat sepanduk, "Kembalikan hak kami untuk memilih." Tetapi yang paling mengejutkan adalah apa yang berlaku di seluruh Eropah. Berlin menganjurkan pesta makanan dan budaya Malaysia dan menandatangani perjanjian pelaburan dengan Nusantara Foods untuk membina kilang pengeluaran terbesar di Eropah di Hamburg. Ia adalah pelaburan bernilai 1.5 bilion euro yang mewujudkan 2,000 pekerjaan. Di Paris, sebuah sekolah kulinari terkenal bekerjasama dengan Nusantara Foods untuk membuka kursus masakan gabungan Asia. Seminggu kemudian, Parlimen Eropah meluluskan usul mengecam dasar makanan Denmark. Sweden mengumumkan insentif cukai istimewa kepada Nusantara Foods. Perdana Menteri Sweden sendiri berkata, "Kami akan menukar kesilapan jiran kami menjadi peluang kami." Jualan maji kari di seluruh Eropah melonjak ke tangga pertama. CNN menyiarkan laporan khas, Revolusi Pedas. Mi segera Malaysia menyatukan Eropah.
Analisis Financial Times menganggarkan kerugian Denmark boleh mencecah 30 bilion euro setahun, bukan sahaja kerugian langsung tetapi juga imej negara, kehilangan bakat dan penyusutan pelaburan. 2 hari kemudian, saya mengadakan sidang akhbar. Di hadapan ratusan wartawan, saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pertama sekali, saya ingin memohon maaf setulus-tulusnya. Pengukuran kami mempunyai kesilapan. Pengesahan semula telah membuktikan bahawa Maggi Kari adalah produk yang selamat. Kami telah menggunakan kaedah pengukuran yang salah dan mendapat hasil yang dilebih-lebihkan. Seorang wartawan bertanya, mengapa kesilapan seperti ini boleh berlaku? Saya teragak-agak seketika sebelum memutuskan untuk mengaku segala-galanya. Ia adalah kerana prasangka peribadi saya. Pengalaman 10 tahun lalu di mana saya jatuh sakit kerana mi segera Malaysia tiruan telah mengaburkan pertimbangan saya. Saya memohon maaf kepada syarikat Nusantara Foods, negara Malaysia dan terutamanya kepada rakyat Denmark. Jadi, bagaimana dengan arahan penarikan balik? Kami akan membatalkannya dengan serta-merta. Keesokan harinya, Nusantara Foods mengeluarkan kenyataan. Kami menghargai keberanian Cik Annika Lindberg kerana tampil mengakui kesilapan. Semua orang melakukan kesilapan, tetapi untuk mengakuinya bukanlah perkara yang mudah. Kami amat memuji keberanian beliau. Saya menangis tersesak-esak. Sebulan kemudian, kerajaan Denmark memutuskan untuk menghantar delegasi khas ke Kuala Lumpur dan yang mengejutkan, saya turut serta dalam delegasi itu. Setibanya di Kuala Lumpur dan bertemu dengan pengurusan Nusantara Foods, wakil kami berkata, kami mengakui kesilapan kami. Tolonglah kembali. Naib Presiden syarikat itu menjawab dengan sopan, terima kasih tetapi kami telah mengubah strategi kami di Eropah, kilang di Hamburg. Saya melangkah ke hadapan. Saya benar-benar memohon maaf. Semuanya berpunca daripada masalah peribadi saya. Cik Annika, kami sudah memaafkan anda, katanya. Tetapi perniagaan dibina atas kepercayaan, bukan perasaan. Mesyuarat itu berakhir tanpa sebarang kemajuan. 2 tahun kemudian, dunia dikejutkan dengan berita besar. Nusantara Foods dan produk Maggi Kari mereka menerima anugerah kepelbagaian budaya daripada UNESCO. Pengerusi syarikat itu memberikan ucapan, anugerah ini bukan milik kami seorang tetapi milik semua orang di seluruh dunia yang menyukai Maggi Kari. Dan terutamanya, kami ingin berterima kasih kepada seorang rakan yang pernah mengecewakan kami. Tanpa ujian itu, tidak akan ada penghormatan pada hari ini. Semua orang tahu beliau merujuk kepada Denmark. Kemudian satu pengumuman yang lebih mengejutkan dibuat. Jualan Maggi Kari di seluruh dunia telah melepasi RM30 bilion. Penganalisis menunjukkan bahawa insiden di Denmark adalah titik perubahan yang membuatkan seluruh dunia memberi perhatian kepada Maggi Kari dan menjadi permulaan kepada pertumbuhan pesatnya. Sementara itu, di Copenhagen, golongan muda Denmark menganjurkan pesta Maggi Kari mereka sendiri. Mereka berkumpul di dataran di hadapan Dewan Bandaraya, berkongsi Maggi Kari yang dibawa dari Jerman dan Sweden. Kerajaan halang, budaya akan hilang. Kami berhak untuk menikmati apa yang kami mahu. Satu spanduk di majlis itu tertulis, Nusantara Foods, kami menangguh anda. Denmark juga sayang Maggi Kari. Melihat gambar itu, air mata saya mengalir. Suatu hari saya membuat satu keputusan besar. Saya mesti pergi ke Kuala Lumpur sekali lagi. Nak jumpa Nusantara Foods lagi. Dah berapa kali mereka tolak kita? Tanya Hendrik. Kali ini berbeza. Saya akan pergi atas kapasiti peribadi, bukan sebagai pegawai kerajaan. Saya pergi ke Ibu Pejabat Nusantara Foods sekali lagi seorang diri. Selepas menunggu selama 2 jam, akhirnya saya dapat bertemu dengan pengerusi syarikat. Saya benar-benar memohon maaf, kata saya sambil menunduk hormat. Pengerusi itu tersenyum mesra. Kami sudah lama maafkan awak dan kami tidak pernah membenci awak. Kalau begitu, mengapa tidak kembali? Kepercayaan yang telah musnah sukar untuk dibina semula. Ia memerlukan masa. Beliau memandang keluar tingkap. Awak tahu, remaja Denmark menghantar surat kepada kami. Beliau mengeluarkan beberapa pucuk surat. Ia adalah surat tulisan tangan. Tuan Pengerusi, kami telah melakukan kesilapan. Tolonglah kembali, kami sayangkan Maggi Kari. Pengerusi itu tersenyum. Hati yang tulus seperti ini, bagaimana mungkin kami tidak peduli? Kami sudah nampak harapan. Kalau begitu,
Apabila tiba masanya, kami akan kembali, tetapi bukan sekarang. Bila? Apabila Denmark benar-benar berubah, bukan sahaja undang-undang atau sistem, tetapi hati rakyatnya. Beliau berdiri. Cik Annika, anda telah berubah. Ini adalah permulaan. Jika ada lebih ramai orang seperti anda, maka itulah masanya untuk kami kembali. Ketika saya hendak pulang, pengerusi itu memberikan sebuah kotak kecil kepada saya. Di dalamnya terdapat sekotak magicari beserta sekeping kad yang tertulis, "Semoga suatu hari nanti kita dapat menikmati ini dengan bebas di Denmark." Setibanya di rumah, saya memasak magicari itu. Aromanya adalah aroma mi segera Malaysia yang asli yang saya nikmati buat pertama kali dalam 10 tahun. Walaupun pedas, ia sangat lazat. Dan saya sedar, ia bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang boleh dinikmati. Apa yang telah kami lepaskan bukan sekadar sebungkus mi segera, tetapi peluang untuk menikmati pengalaman dan budaya baru. Tetapi ia masih belum terlambat. Peluang terakhir itu masih ada.